if anything, saya rasa yang paling memalukan ialah selepas perkara itu dah berlaku dan dah jadi, ada lagi pimpinan yang cuba justify. Now that is inexcusable. Saya ada buat video TikTok minggu ni lepas keputusan mahkamah tu keluar. Saya rage bait lah sikit. Saya panggil Najib seorang mangsa. Semua orang marah kau. Yeah, sebab nombor satu, mostly untuk make that point bahawa yes, perkara ni bagi saya suatu structural failure. Bukan yes, individual failure. Dan walaupun saya panggil dia seorang mangsa, saya was clear, saya tak cakap dia tak patut dihukum, ataupun saya tak cakap dia tak bersalah atas apa-apa tuduhan yang dia menghadapi. Tapi untuk bercakap bahawa pada saya, kalau situasi ni, kalau orang-orang yang sekeliling dia tak membenarkan dia, ataupun kalau prosedur-prosedur yang wujud pada masa tu tak telah menyenangkan hidup dia untuk buat apa dia buat tu, mungkin kita tak akan berada di peringkat ni pada ni. To be fair lah, okay yeah. You kena tengok kepada milestone dan timeline tu kan. Dia ada dua peringkat kalau you nak judge. Yang orang kata the bigger failure of the system lah, you nak kena judge kan. Sebahagian besar all these financial transactions dengan YMDB ni, SRC semua ni, ini berlaku at the earlier part of kuasa Datuk Seri Najib. 2009, 2010, 11, 12-ish kan. Kemudian so yang itu oleh kerana budaya dan sistem politik kita. Sebab itu kalau orang marah saya, kata saya hentam Datuk Seri Anwar, my concern is kalau perkara itu berterusan, budaya cium tangan, Datuk Seri PM, you lah manusia yang paling jujur dalam dunia, tak boleh question, tak boleh ada perbezaan pandangan. Semua orang tiptoe ni, takut kalau berbeza pandangan dengan PM nanti jadi macam Rafizi, dia kena buat podcast lepas tu kan, terpelanting kan. So that culture sebahagiannya masih lagi ada, dan culture itulah yang enable it. Okay? So if you put yourself in KJ shoes masa tu kan, you wouldn't have thought sebenarnya Datuk Seri Najib ni ambil 2.6 billion masuk akaun dia. It was unthinkable. Tapi sebab husnuzon, percaya semua sistem yang kena cium tangan Perdana Menteri semua kan. So to me that, kalau kita nak kata institutional failure yang membenarkan perkara itu berlaku, that political culture still exists to a certain extent until today kan. You know. So nak blame KJ ke orang lain masa itu, not that easy masa itu. Even to me lah, to be frank lah, even if I had been in the cabinet masa itu, saya pun tak pasti sama ada I would have had the foresight to check every single thing yang PM kata. Sebab kita percaya kat PM kan. To be fair, dalam UMNO sendiri pun, by the time perkara ini dah jadi besar, it was divided. Maksudnya ada yang angkat red flag and they paid the price lah. Tan Sri Muhyiddin is one of them. Whatever you say buat Tan Sri Muhyiddin, you should not change history. Memang at least he confronted that issue. Datuk Sri Syafiee Afdal did the same. And people always forget Datuk Sri Husni Hanazlah, Menteri Kewangan kedua kan, yang actually bergaduh dengan Najib for sticking to his gun about 1MDB sampai dia terpelanting. Sekarang orang lupa dia langsung dah kan. So to be fair to UMNO, that process happened. If anything, saya rasa yang paling memalukan ialah selepas perkara itu dah berlaku dan dah jadi, ada lagi pimpinan yang cuba justify. Now that is inexcusable. So the third part tu, selepas dah keluar pasal 2.6 billion, pasal derma tak masuk akal, those people, I think they have to answer, and the public should not forget that bit. So where do we carry from now? Sebab itu devolving the power daripada Perdana Menteri itu sangat penting. Making sure that the cabinet and political culture is that we are allowed to question. Sebab power corrupts. And if anything yang berlaku melalui 1MDB itu,
2.6 billion semua tu is only an outcome of a very corrupt political culture yang mana power is concentrated di tangan seorang, and then orang lain tu dia sangat kalkulatif tau, nak question, nak tanya, even to do a little bit of homework dia takkan, because well, our prime minister is the greatest person in the world kan. So that bit tu yang saya ingat a big lesson learned that we should take from 1MDB lah.